Kita sampai balik juga. Kau balik. Kau balik. So sekarang jemaah-jemaah akan masuk check-in lah kanda. Bantal tu? Bukannya tu nak take back. Oh, take back dia. Dah, betul. Okey, nanti tunggu kat depan ni, makan lapang. Gerakkan je. Dia kumpul depan dia. Oh dia tu. Dah. Okey, masuk. Mama kata nak kembang beg. Boleh. Mama kata beg dah bagi dah. Beg mama yang tak nampak. Ha? Dia. Saya tak tahu dia siapa ni nama saya. Tahu lah. Dia jauh tu dulu. Tahu bagi bisnes 12.
Apa dah? Cukup. Yang. Ano beja? Oh, sorry. Sekali je. Kalau nak tengok Riz dengan Kanda ni, nak tengok Kanda ni, Kanda 2.4. Ni Riz, Datuk. Korang tak nak wish birthday Datuk ke? Kanda ada misai. Habis Luqman bagi 30 hari bulan 3. Luqman bagi 30 hari bulan 3. Lepas raya ke-11 atau raya ke-10 kalau tak silap. Nisa kat depan. Mana Ed ada kat belakang. Ed dah lepas check-in dah. Diorang pergi mana? Diorang pergi umrah. Rina ada ke? Rina tak ada. Tadi ada Atika, ada Aira. Diorang dah balik dah. Ya, masuk Mekah dulu. Ini direct pergi Mekah. Ini Nisa. Yang ni Kanda. Tim siapa lagi pergi? Lagi. Ni Kanda ni. Tu Joanna, ni Kanda. Berapa minggu diorang kat sana? Lebih kurang dalam 11 hari lah. 11 hari. Diorang yang mana ada dekat Mekah lagi 2-3 hari tu, InsyaAllah sempat ni. Diorang akan fly dalam pukul 5, 5.30 macam tu. Nanti diorang lepas 8 jam tu diorang sampai dah. Diorang direct pergi menunaikan umrah. Riaz ikut ke? Ya betul, Riaz ikut.
Tagging? Tagging juga. Ya, betul. Itu mak ada buat dah. Tak salah. Kena bawa juga. Bawa tagging. Mana kanda? Kanda dekat sana. Ini yang baju-baju putih ni, ini semua trip UAR Travel. So yang mana berminat dengan package UAR, korang boleh tekan link dekat bio ataupun korang boleh DM start terus. Malkodok bukan, Malkodok tak jadi. Yang pergi 8 Kanda, Rias, anak Riz dengan Joanna dengan Nisa. Beg berapa? Nak tengok Nisa. Nisa tak ada. Nisa dah keluar tadi. Nisa dah keluar. Sekejap lagi diorang akan baca doa. Sekejap lagi. Ni dia. Susu. Korang nak tengok Superstar. Ni Superstar UAR. Temu buah kanda boleh. Korang nak tanya apa? Cepat. Kanda tak boleh cakap. Riz, kejap lagi tidur ke apa? Salah flight. Tidur tapi sambil liki. Boleh tak? Boleh. Ini first time dan dia apa yang menarik bagi saya. Sekejap lagi lepas custom immigration kita akan pakai baju pakaian Iran terus. So and then kita naik flight, kita akan niat dekat Mikot dan satu malam kita akan kena jaga pantang larang. Sebab kita akan umrah subuh tu. So satu malam menjaga pantang larang. So macam wow, interesting. Okey Riz, ada satu soalan daripada saya. Ya. Soalan yang pertama saya ada tengok konten Joanna dan dia ada bagi surprise kat Riz betul. Riz kan tak pernah, dia adalah first time betul. Betul. So apa pendapat Riz bila dapat tahu yang 40 naik umrah dan hari ni Riz tengah nak fly? Apa perasaan tu? Saya excited dan sebab sebab gila. Tak sangka Allah hadirkan isteri saya untuk bagi surprise dan jemput seorang yang Masya-Allah. jahil macam saya ke rumah dia. Sama kita. Saya, ya Allah. Ya Allah, aku nak mengadu pada Ya Allah. Tahu-tahu dia jemput kan. InsyaAllah korang guys, doakan Kanda, doakan Joanna, doakan kesihatan semualah. Yang mana yang nak pergi umrah ni, semoga diberi kesihatan yang baik dan mendapat umrah yang mabrur, insyaAllah, amin. Dan Riz minta doakan follow-follower semua insyaAllah. Boleh insyaAllah. Saya tak lupa follow-follow ni. InsyaAllah, amin. Thank you. Okay, terima kasih Riz. Malkodok tak ada. Korang nak saya tanya siapa pula? Hanya Kanda kat sana. Ke tak tanya 8? Boleh ya? 8 ada orang nak tanya? Ya. Ni tanya apa? Ni. Tanya apa? Korang nak tanya 8, apa pasal first time dia pergi? Nombor 1 nervous. Nombor 2 rasa excited sebab kita nak jumpa berhadapan dan berdekatan dengan Maha Pencipta kan. So kita nervous juga. Tapi kita adalah pendosa, kita kena ingat kita adalah pendosa. So kita pergi sana untuk tebus dosa-dosa kita untuk jadi lebih baik. InsyaAllah korang doakan 8 dan semua sihat insyaAllah, amin. Dan minta doakan diorang sekali ya. Okay, saya doakan korang. Amin. Dapat sampai naik dengan UAR. Amin. Banyak GAI. Banyak. Luqman tak ada. Luqman pergi 30 hari bulan. Luqman fly 30 hari bulan. Lisa tak ada lah. Lisa dah gerak. Sekejap lagi kalau saya jumpa dia, saya akan tanya dia jugalah. So, insyaAllah, amin. Yang ada siapa? Okay, saya bagi tahu sekali. Yang join trip hari ni, 18 hari bulan ni adalah Kanda, Riz, 8, Joanna, Rias dan Nisa AI. Itu sahaja yang tim AI lah. Tanyalah Kanda bang. Kanda dia cakap tak ada suara lah.
Boleh ke tanya soalan? Dia orang kanda-kanda You dah 6K Nak korang tanya? Nak tak? Kalau nak saya tanya lah. Okay, kanda pasal soalan lah. Apa pendapat kanda bila Allah bagi kali kedua lah untuk jejak hari ni dan pergi pula dengan tim? Sebelum ni kan kanda pergi seorang, hari ni pergi dengan tim lah, senang cerita. Untuk perasaan dia tak tahu yang kedua ni rasa lebih lain daripada yang pertama. Lain Sikit kot, tak tahu kenapa. Untuk yang first tu pergi seorang, yang second alhamdulillah dapat bawa kawan, bawa masa yang macam ni, alhamdulillah. Orang doakan kanda lah. Kanda pun penat ni guys. InsyaAllah. Kita pun tak nak kacau dia. Kita tanya orang lain. Mana yang tadi? Macam Cina tu kanda? Macam Cina tu apa? Ha? Siapa lelaki tu? Tak, macam Cina tadi siapa? Macam Cina. Tadi yang kanda cakap tu. Dia buat alam kanda peli tadi. Dia pergi juga kan? Mana mama? Dia pergi kan? Tak pergi. Orang tak pergi Tak pergi. Ingat mama. Riz mana? Riz tu dekat depan sana tu. Riz kat sana dengan family Joanna. Family dia sekali lah. Turun Mekah ke Madinah? Turun Mekah dulu. Trip kali ni turun Mekah dulu. Sebelum ni kanda pergi, kanda turun Madinah. Kali ni insyaAllah dengan Riz, Joanna semua pergi dengan turun. Ni fan-fan kanda. Ni fan-fan kanda ni. Ya? Kejap lagi. FYP dia ni Tolong sekali je. Sekolah FYP. Edit tak ni? Tolong guys. Edit lah. Ni nanti balik nanti korang tengok lagi. 1M. Rakam tau. Rakam macam kanda buat tu. Tapi tak tahu, takut tak ada kekuatan tu nak rakam ke sendiri. Tak. Post tu lain cerita. Rakam dulu. Mana Nisa? Nisa dia pergi makan saya rasa. Dia pergi makan. Sekejap lagi kalau ada saya cengkul pergi ke. Sorry pening. Lokman dengan Mak Lokman insya-Allah 30 hari bulan 3 insya-Allah lepas raya. Lepas raya. 30 lah 30. Lokman pergi 30 hari bulan 3 lepas raya insya-Allah. Yang mana pergi hari ni kanda, Riz, Joanna, Riaz dan Nisa. Dengan Ed lah. Kanda pergi seorang je ke? Kanda pergi dengan ni Ed pergi sekali. Rina bila pergi? Rina tak tahu insya-Allah. Doakanlah Rina insya-Allah semoga dapat pergi sekali. Sorry guys, banyak bergerak. Okay. Saya fokus lah sebab saya on dua phone. Tu yang dia bergerak sikit ni. Okay, saya satu lagi tu saya bagi orang. Saya on satu. Mana? Dia gini ni. Banyak. Riaz mana kat depan? Shay pergi juga kan? Shay tak pergi. Untuk perempuan tim AI Nisa je yang pergi. Nisa dengan Joanna je lah. Luqman tak ada. Luqman pergi 30 hari bulan. Tu dia, saya dah nampak Nisa dah kat depan. Korang nak saya tanya Nisa ke tak? Korang nak saya tanya Nisa ke tak? Cuba komen. Komen. Nak banyak kali. Saya dah nampak Nisa dah tu.
Nisa, nak tanya soalan boleh? Ha, ini fan-fan tanya ni. Sini sikit saya malu. Oh, okey. Kau nak view sini? Boleh. Boleh. Okey, Nisa. Ya, saya. Fan tanya apa perasaan Nisa bila dapat pergi umrah hari ni? Rasa sebab kan. Terima kasih lagi tak percaya. Tapi terima kasih. Allah tu Maha Adil. Dia menjemput kita dan dia suruh kita ingat dia untuk buat lagi kebaikannya. InsyaAllah korang doakan Nisa dan insyaAllah semoga Nisa dapat umrah yang mabrur dan dipermudahkan dan diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin. Doakan. Lah. Saya lah. Saya. Tak kanda semua tadi. Okey, terima kasih. Pergi toilet kejap kot. Sekejap saya tengok sekejap. Kalau ada rias. Betul. Joanna pergi ke tak? Pergi? Parent saya pun pergi table ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana yang belum lagi pergi ke tanah suci, insya-Allah saya doakan semoga korang semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu dan dimewahkan kesihatan yang baik. Kata apa? Kita nak pergi umrah ni pun kena ada kesihatan yang baik juga. InsyaAllah doakanlah yang mana-mana jemaah-jemaah kita nak pergi umrah ni diberi kesihatan yang baik. Amin. Siapa je yang pergi? Kanda, Joanna, Riz, Nisa dengan 8 PA tu lah. Kanda. Mana Kanda tu? Tu Rias. Ni Joanna. Joanna, hai. Live. Oh, live. Ni. Ni sekali ni. Ni sekali ni buka. Boleh, insya-Allah. Berapa jemaah yang ikut? Jemaah yang ikut untuk hari ni ada 34 orang. Untuk trip UAL, Ustaz memang tak ambil, orang kata apa, tak ambil 2 bas. Ustaz memang ambil 1 bas sahaja. Sebab Ustaz nak fokuskan untuk jemaah semua. Itu Nisa. Nisa baru datang. Mana Kanda? Tu kan